Fine. Nak tanya, untuk rawatan exosome ni untuk orang yang berumur je ke atau boleh juga untuk orang yang muda? Tak, sebenarnya dua-dua pun boleh. Cuma kesan dan tujuan rawatan tu yang berbeza ikut kita punya umur dan juga jenis kulit. Exosome treatment ni sesuai untuk semua peringkat umur kerana fungsi utama dia untuk memperbaiki dan meremajakan kulit. Kalau untuk kulit muda, rawatan ini bantu mengekalkan kelembapan, kurangkan jerawat dan mencegah tanda-tanda penuaan awal. Manakala kalau yang ada kulit matang tu, exosome ni dibantu hasilkan semula kolagen, kurangkan garis halus dan pulihkan semula keanjalan kulit kita. Ia juga berfungsi sebagai skin booster. Dia bantu kulit nampak lebih sihat, segar dan bersinar dari dalam. Sebab itulah rawatan ni digemari oleh semua peringkat umur, tak kira muda ke ataupun yang dah berumur. Oh, jadi tak kira umur lah ya, Puan. Jadi, semua boleh dapat hasil ikut umur masing-masing lah ya? Ya, betul. Yang penting kita ni kena konsisten dan tahu apa keperluan kulit. Oh, faham. Jadi kalau semua pelanggan tanya saya, umur berapa boleh buat, saya boleh cakap semua umur boleh buat rawatan ni. Semua boleh. Tapi jangan gunakan alasan umur tu untuk minta diskaun pula.